Sebab itu kalau puan masak nasi lemak pakai santan kotak, mula-mula dia masak tu puan makan terus. Waktu tu baru you boleh rasa nasi lemak sedap lah. Bila dia dah sejuk, dia rasa nasi putih. Dia dah tak ada lagi lemak kelapa tu dah hilang. Santan kelapa puan masak hari ni, besok pun nasi lemak ada rasa nasi lemak. Tu beza dia lah ya. Tapi orang sekarang nak ringkas, janji sedap. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi sajian manis jintan. Nampak isterinya dah duduk dengan selamat, dah sampai dengan selamat. Dia rasa syukur alhamdulillah ya, doanya dah dimakbulkan alhamdulillah. Lagi dekat dari jauh, kita dari Selangor 3 dan juga dari Melaka. Okay, pertama sekali kita panaskan sedikit minyak di kuali. Di live ni saya masak 2 ekor ayam. Jadi semua bahan saya kali 2 ya. Kalau puan nak masak 3 ekor, kali je 3, resipi dah ada ya. Okey, so kita nak panaskan sedikit minyak di kuali. Okey, kita first kali nak tumis ni yang 4 sekawan. Kayu manis, cengkeh, pelaga dan bunga pekak atau bunga lawang. Sekejap aja, bagi dia naik bau sikit, kita akan masukkan bahan lain. Okey, dah mula bau ya. So kita masukkan bawang yang kita dah mayang atau kita dah iris. Tumis ya puan. Okey, sementara nak jadi tumisan ni, Kak Zaida nak kisar bahan-bahan lain. Okey, kita nak kisar bawang besar tadi kan 2 biji. 1 biji kita mayang atau kita iris. Halia, lengkuas dan bawang putih. Ini kita kisar. Kalau puan dekat rumah, puan kisar sekali dengan cili kering. Cili kering tu rendam lah. Rendam tu dengan air panas ataupun nak rebus pun boleh. Kisar sekali. Kak Zaida tak payah kisar lada sebab saya dah ada lada yang saya dah kisar ya. Okey, dah tumis ni sampai dia, tak payah sampai garing ya puan, hanya setakat ada sikit-sikit ujung-ujung tu dah muda coklat ya. Okey, kita akan masukkan yang kita dah kisar ni tadi. Kalau dah kisar ni, bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas. Tumis sampai dia pecah ya. Okey, kita nak masukkan lada. Okey, Kak Zaida tumis sampai dia garing. Bila kita sebut menumis, kena pastikan tumisan kita garing ya. Garing tu maksudnya dia kering. Tadi kan dia berair kan, sampai dia kering puan. Dan tumis ni ya, kalau boleh minyaknya janganlah sikit sangat. Kalau sikit sangat, macam mana dia nak garing puan? Dia tak boleh garing. Dia tak boleh garing. Kita nakkan dia baring. Bunyi tak, dengar tak bunyi dia tu? Ini bunyi bila dia cukup minyak. Kalau you letak 2 sudu minyak, dia tak ada bunyi macam ni. Dia senyap aja. Ya. Okey. Sekarang ni minyak kita dah panas, dia dah pecah minyak puan, nampak tu? Ni kita panggil pecah minyak. Dia punya dah tak ada air. Dengan minyak dengan apa bahan yang kita tumis tadi ya. Okey, saya nak kecilkan apinya sebab saya nak masukkan semua rempah. Sebab rempah kita hari ni tidak ada dibancuh dengan air. So maksudnya kalau kita masuk dalam keadaan minyak yang terlalu panas, dia tidak berapa selamat. Dia terus boleh hangus. So saya kecilkan apinya supaya minyaknya itu tidak terlalu panas. Dan sambil-sambil berbual tu, saya akan masukkan sekarang ni adalah rempah kari ayam, jintan manis, ini jintan putih, ini ketumbar dan ini serbuk kunyit. Saya tak pakai kunyit hidup, saya pakai serbuk kunyit. Dia nak ada warna kunyit dan bau kunyit dalam lauk ni ya. So kita masukkan, api dah kecil, so kita balik-balik dahulu. Okey, so kita besarkan api. Bila dia dah tercampur semua, kita boleh besarkan api terus. Masukkan air. Okey. Kalau yang tak suka macam ni, tak payah buat macam ni ya. Okey, saya masukkan air. Okey, kita dah tumis, kita masukkan lagi air. Sekarang ni Kak Zaida nak masuk air 3 kali masuk supaya rempah kita tadi masak. Okey, saya masuk garam dulu ya. Saya kalau masak, waktu ni saya masuk garam. Okey, saya masukkan ayam. Ayam besar puan, jangan risau. Lagi banyak khasiat kunyit hidup. Okey. Kita balik-balik dulu. Okey, kita balik-balik sekejap. Kita nak masukkan kerisik. Okey.
Balik-balik sekejap. Kemudian kita baru masukkan santan. Santan terpulang. Puan masak rasa suka pekat, silakan. Tak suka pekat, cair, kurangkan pun boleh, tak ada masalah. Warna dia cantik ya. Coklat-coklat merah. Okey, kita tunggu dia mendidih sekejap. Okey, ni kita nak masukkan lada. Okey, tadi ada yang bertanya kalau nak letak ini perasa terpulang. Masak ni ikut masing-masing. You suka nak letak perasa, letaklah, tak ada masalah ya. Saya tak letak perasa sebab pada saya dah cukup rasa dah ni. Nak rasa macam mana lagi sedap, dah sedap dah ni. So, okey, dah pun siap lauk kita. Nampak? Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu sajian manis jintan buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.